Awal hari ini, media melaporkan Mahkamah Magistrat di Kangar hari ini memerintahkan pendakwah Islam Zamri Finot direman 2 hari mulai hari ini. Tahanan reman itu bagi membantu siasatan berhubung kes menghina agama dan menggugat ketenteraman awam di laman sosial Facebook. Ketua Polis Negara, Razarudin Hussain, ketika dihubungi berkata, pendakwah bebas berusia 41 tahun itu ditahan untuk siasatan lanjut. Perintah reman dikeluarkan Magistrat Ana Rozana Mohdnor di Mahkamah Kangar, Perlis kira-kira 9.30 pagi tadi. Dia akan ditahan sehingga Sabtu 29 Mac ini, katanya ringkas. Dalam pada itu, bernama yang memetik peguam yang mengetuai barisan 9 lagi peguam yang mewakili penceramah itu, Zuhair Ahmad Zakwan juga mengesahkan perintah reman tersebut. Kes ini disiasat mengikut Seksyen 4-1- Akta Hasutan 1948, Seksyen 233, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan Seksyen 298A Kanun Keseksaan, kata Zuhair. Sementara itu, menerusi hantaran terbaru di Facebook Zamri Finot, beliau berkata, "Demi kebenaran kita lawan kerana saya diajar. Lawan tetap lawan. Terima kasih kepada 13 peguam yang hadir mewakili saya. Tidak lupa juga kepada semua yang bersolidariti demi kebenaran. Anda hebat," tulis pendakwah itu pada hantaran berkenaan.